Kongres 16 Ogos untuk DAP Survival, untuk PKR Peluang Chill. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke mengesahkan sidang DAP 16 Ogos akan menentukan kedudukan parti dalam kerajaan madani. 4,000 delegasi akan berkumpul di Kuala Lumpur dan akan membuat keputusan. Kali ini DAP memberi kuasa kepada delegasi untuk memutuskan dan bukan Central Executive Committee CEC. Ini selepas DAP tumpas di Johor dan Negeri Sembilan. Parti majoriti Cina ini masih kekal sebagai parti terbesar dari segi perwakilan di kalangan gagasan Pakatan Harapan. DAP menjadi sumber kekuatan dan fokus kempen lawan, dan bukti terbesar adalah kekalahan Loke di kerusi cenah kepada calon MCA. Kritikan daripada ahli parti DAP adalah mereka takut yang DAP akan terpalit dengan prestasi kerajaan perpaduan yang tidak menyempurnakan reformasi yang parti mereka utamakan. Lebih penting daripada pilihan raya Melaka yang bakal berlaku adalah pilihan raya negeri Sarawak. Kenapa? Kerusi seperti Kota Laksmana di Melaka masih selamat, tetapi DAP mungkin termusnah total di Sarawak. Dan sekiranya ini berlaku, DAP tiada kerusi adun di Borneo. Dan mungkin tiada kerusi parlimen pun di Borneo selepas pilihan raya umum ke-16 berlaku. Ini menjadikan DAP hanya parti semenanjung dan bukan parti nasional. Sebab itu, mereka sangat mengutamakan pilihan raya negeri Sarawak. Semua ini dalam pemikiran ahli delegasi DAP, pilihan raya Melaka, pilihan raya Sarawak. Tetapi masalah terbesar DAP ialah selepas dituduh sebagai parti komunal di Johor dan Negeri Sembilan, dijangka 70% delegat yang akan sampai ke Kongres adalah berbangsa Cina. So, seperti mana yang dituduh oleh Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, sememangnya parti DAP majoritinya dan dikuasai oleh kaum Cina. Maka dengan itu, apa jua Kongres putuskan, sudah tentu tidak akan pilih untuk mengurangkan identiti Cina dalam parti tersebut. Dan ini menjemput atau mengundang PN, BN untuk menjadikan DAP tumpuan serangan sehingga pilihan raya umum ke-16. Pada weekend yang sama, PKR mengadakan Kongres di Melaka. Lebih daripada 5,000 delegat dijangka hadir. Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fazil berkata, ini ialah peluang untuk bedah siasat keputusan Negeri Sembilan dan Johor. Kata Fahmi, dan apa tindakan yang perlu diambil dalam parti, itu yang pertama. Sama ada dari segi jentera, dari segi tugasan, dari segi mungkin persiapan calon dan sebagainya. Apa yang Fahmi tidak sebut ialah ketiadaan komitmen untuk reformasi yang sebenarnya. Bermula dengan tindakan baru-baru ini untuk membatalkan dana kepada ahli-ahli parlimen yang kritikal terhadap pucuk pimpinan. Ahli Parlimen Ampang, Rozia Ismail, ialah ahli politik PKR paling terbaru yang hilang akses kepada sistem MyHas yang menguruskan dana kerajaan untuk kawasan parlimen. Rozia merasakan rakyat termasuk ibu tunggal dan warga emas yang dihukum. Katanya, saya ingin menegaskan bahawa saya masih anggota Parti Keadilan Rakyat dan tidak pernah menentang parti sepanjang 28 tahun ini. Sebelum ini, Rozia ialah adun 3 penggal dan exco Kerajaan Selangor. Kini persahabatannya dengan bekas Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli memberi padah. Rafizi kini memimpin Parti Bersama yang melawan PKR di negeri Johor. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Azman Abidin dilantik sebagai penyelaras Parlimen Ampang. Bantuan kepada ibu tunggal dan warga emas di Ampang akan melalui pegawai Anwar dan bukan melalui Rozia sehingga pilihan raya umum ke-16 selesai. Pada bulan Mei lalu, akses MyHas ahli Parlimen Subang Wong Chen ditamatkan selepas dia hadir di Majlis Perasmian Parti Bersama. Pada masa yang sama, ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chan Chung pun disekat daripada MyHas. Tidak pasti bagaimana pemimpin-pemimpin utama PKR akan membincangkan ketelusan dan keadilan apabila mereka bertindak tidak adil terhadap ahli-ahli parlimen mereka sendiri. Kongres yang bakal berlaku di Melaka tidak akan lupa untuk menyalakan lilin kek bagi menyambut hari lahir Presiden Anwar Ibrahim. Anwar akan berumur 79 tahun pada 10 Ogos. Mengikut tradisi PKR, Kongres hanyalah peluang untuk mendekatkan diri kepada pucuk pimpinan.
untuk lobby untuk mendapat kuasa.